korang ada masalah travel, masuk luggage pergi cukup, balik tak cukup, tak muat. Sebab baju pergi memang cukup, nak balik punya masa, korang beli barang lagi, masuk luggage tak muat. So hari ni aku nak compress bagi korang tengok. Ini bag smart. Compress korang punya barang ni bagi dia jadi lebih kecil, so dia senang untuk masuk ke dalam luggage, lebih muat. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni korang boleh letak kasut. Yang ini pula jenis yang panjang. Okey, dia main satu set. Yang ini korang boleh letak korang punya baju. Lepas tu yang ini pula korang boleh letak korang punya baju. Tengok, yang ini kecil sekali. Yang ini dia sederhana. Okey, satu lagi macam ni. Sekali nak pergi travel seminggu, nak pergi Jepun ke, nak pergi China kan. Minggu depan Adrian nak pergi China. Kereta punya event. So mesti beli banyak barang balik. Dia tak macam Jepun. Jepun korang boleh ambil 3 lagi. Kalau macam China tak boleh. 5, 6. Okey, korang tengok. 6 baju tutup, lepas tu zip dekat sini pula 6 baju. Sebab kalau korang pakai compression yang vacuum tu, itu lagi kecil tetapi dia leceh sedikit lah masa korang nak buka, lepas tu kena simpan pump lagi. Macam ni. Okey, korang tengok dekat sini ada seluar, ada baju lagi, ada spender lagi, ada socks lagi, beanie lagi. Korang tengok sampai sini ya. Okay, dekat sini ada lagi 6 baju. Yang ni dah 6 baju dah. Nah, siap. Total 12 baju. Shot satu barang. Sini dia benang. So, korang boleh nampak baju series apa. Korang asing lah. Korang boleh nampak dekat dalam. So, korang tahu, oh, yang ni baju t-shirt. Yang ini baju lengan panjang. Macam ni lah. 12 baju. Ni pula kita simpan seluar. Seluar pendek, seluar pendek, seluar pendek, seluar pendek, seluar pendek, seluar pendek. Sekarang tinggi dia macam ni kan. Dia bukan saja kompres, dia organize korang punya baju, seluar, spender, toiletries. Lebih senang masa korang nak pilih barang. Dia tak serabut. Nah, semua seluar aku sekarang jadi macam ni. Tadi macam ni kan. Sekarang jadi macam ni. Kalau bagi perempuan, lagi banyak. Dan dalam sini ada kompartmen lagi tau. Di sini ada kompartmen. Sini ada kompartmen. Korang boleh selit macam ni, ke directly letak pun boleh. Okay, simpan socks, kepala punya ni, beanie, kuncikan. Ni boleh letak banyak lagi. Tengok, ada 2 lagi. Ini korang boleh letak korang punya berus gigi lah, gel lah, spray rambut semua dekat sini. Satu lagi yang panjang ni, korang boleh letak kasut ataupun selok panjang. Tengok. Dia compress sampai macam ini saja. Satu set terus. So kalau korang nak pergi ke vacation, outstation, sensation, satisfaction, cushion dan lotion, korang kena beli bag smart punya compression bag ini. Harga berpatutan, aku letakkan bag kuning, korang check tengok. Alright.